Nama Nora Danish tiba-tiba jadi sebutan bila satu perkongsian dia di Threads mula tular dan buat ramai orang berfikir panjang. Dalam perkongsian itu, Nora yang kini berusia 44 tahun meluahkan satu persoalan yang nampak ringkas tapi sebenarnya sangat dalam maksudnya. Dia tertanya-tanya, kenapa setiap kali seseorang melakukan kesalahan, perkara itu terus dikaitkan dengan kegagalan untuk istiqomah? Bagi Nora, dua perkara itu berbeza. Jalan istiqomah adalah tentang usaha, tentang daya upaya, tentang bagaimana seseorang itu berusaha belajar, memperbaiki diri, mencari keredaan dan keampunan daripada Allah. Ia satu perjalanan yang panjang, bukan sesuatu yang boleh diukur hanya dengan satu kesilapan. Dia juga mengingatkan, kita semua manusia, tidak ada yang sempurna. Sepanjang hidup akan ada pelbagai jenis ujian yang datang. Ada ujian yang orang nampak, ada ujian yang hanya kita sendiri yang tahu betapa beratnya untuk dipikul. Dan setiap orang, jalannya tidak sama. Cara menuju syurga Allah juga berbeza-beza. Ujian berbeza, cabaran berbeza, latar belakang berbeza. Perkongsian itu akhirnya mencetuskan perbincangan dalam kalangan warganet. Ramai yang bersetuju bahawa kesilapan adalah lumrah manusia. Tidak adil untuk menjadikan satu kesalahan sebagai kayu ukur kepada tahap iman atau istiqamah seseorang. Kadang-kadang kita terlalu cepat menghukum, terlalu mudah menyimpulkan cerita orang lain hanya dari satu bab dalam hidup mereka. Mungkin persoalannya sekarang, adakah kita benar-benar memahami makna istiqamah atau kita hanya melihat dari sudut yang kita rasa paling mudah untuk dinilai? Apa pandangan anda tentang hal ini? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.